Cina pasti korang tak pernah jumpa warna ini lagi daripada AOW untuk C28. So di depan macam ni semua AOW C28. Ini warna merah, itu warna putih, itu warna DGM dark metal, dengan juga ini warna bronze. So Wan Cina nak tunjuk review rim warna paling baru daripada AOW. Sebenarnya dulu dia pernah keluar warna ni, tetapi ini warna dia restock balik. Memang cun gila untuk kita korang. Wan Cina rasa inilah rim yang paling clean untuk kita korang. Dulu sebenarnya Wan Cina pernah cakap warna putih, tetapi inilah warna clean yang Wan Cina cakap untuk kita korang sekarang. So ini adalah saiz 15 CE28 warna Formula Silver. Tengah dia nampak silver gelap, tapi dia pakai bibir chrome. Nampak? Cun gila. So okay, spek untuk rim ini adalah 15x7 offset 35. Sesuai untuk banyak kereta Myvi hatchback, city hatchback ke city sedan ke, mana-mana banyak kereta memang dia boleh sesuai. Okay, so kalau korang pasang hari ni main figment lower tu, memang piau. So ini kita nak tengok berat dia berapa, sebab dia 15 inci AOW, dia floor foaming. So memang dia ringan dengan juga tahan guys. Ringan gila rim ni, 5.05 kilo saja. Dia lagi 100 gram berat daripada rim Jepun saja. Okay, so inilah rim AOW. Kita nak tunjuk sikit warna yang paling baru ataupun warna lama dia restock balik daripada AOW untuk korang. Sebab korang rasanya dah bosan dengan DJM, bronze ke, merah ke, putih ke, korang rasanya dah bosan dah. Wan Cina nak review sikit warna yang baru sampai ke Wan Cina untuk korang. So kalau korang suka video ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.